Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski, telah menunaikan hajat pemain sayap Faisal Halim. Tonggak berusia 26 tahun itu tidak mendapat panggilan kebangsaan sejak kali terakhir beraksi bersama Malaysia pada bulan Mac tahun lalu. Sebelum ini, anak jati mengkuang titi itu menyatakan hasrat untuk kembali membantu pasukan kebangsaan dan bersedia sekiranya khidmatnya diperlukan. Pengumuman daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FA menyaksikan terdapat beberapa muka baharu yang kembali dipanggil untuk memperkuat Malaysia bagi aksi kelayakan Piala Asia 2027. Nama-nama seperti Christian Abad, Nazmi Faiz Mansur, Mohamadu Sumare, Syahrul Saad dan juga Zikri Khalili turut dipanggil. Tumpuan bagaimanapun terarah kepada Faisal Halim yang kembali mendapat tempat sekaligus menceriakan peminat bola sepak tanah air. Beliau kembali mendapat sentuhan jaringannya pada musim 2024-25 apabila melakar hat-trick ketika Selangor merekodkan kemenangan besar 7-0 ke atas Kelantan Darul Naim. Tonggak Selangor ini merupakan antara watak penting Harimau Malaya ketika beraksi di Piala Asia 2023 di Qatar, terutamanya ketika mengikat pasukan ke-22 dunia, Korea Selatan. Faisal berpeluang untuk muncul dalam aksi sulung tahun 2025 apabila Malaysia vs Nepal dijadualkan berlangsung pada 25 Mac tahun 2025 jam 10 malam di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri.